Apa jadi kat badan wanita bila makan pelam setiap hari selama 7 hari? Ada kesan power, tapi hati-hati. Kalau terlebih makan, ada efek sampingan yang ramai tak tahu. Jangan skip sebab hari ke-5 dan ke-7 ada perubahan yang buat ramai terkejut. Selepas 24 jam, sistem pencernaan lebih lancar. Serat dalam pelam bantu lawas dan kurangkan sembelit. Enzim amilase pecahkan makanan dengan lebih cepat, kurang risiko kembung. Hari kedua, kulit mula nampak lebih fresh. Vitamin C dan beta-karoten dalam pelam bantu tingkatkan kolagen, buat kulit nampak lebih glowing. Hari ketiga, badan rasa lebih bertenaga. Pelam ada gula semula jadi dan vitamin B6 bantu badan hasilkan tenaga dengan lebih stabil. Sesuai untuk wanita yang selalu lesu dan kurang tenaga. Hari keempat, jerawat mula pudar. Antioksidan dan vitamin A dalam pelam bantu kurangkan radang kulit dan mempercepatkan pemulihan jerawat. Hari kelima, metabolisme naik, berat badan mula turun, serat tinggi dalam pelam buat perut kenyang lebih lama dan kurangkan craving makanan manis. Mangiferin dalam pelam bantu kawal gula dalam darah dan bakar lemak lebih efisien. Hari keenam, kitaran haid lebih stabil. Zat besi dan vitamin E dalam pelam bantu hormon lebih seimbang dan lancarkan aliran darah semasa haid. Hari ketujuh, kulit lebih glowing dan rambut lebih kuat. Vitamin A dan C bantu kurangkan kusam, buat kulit lebih cerah dan rambut lebih sihat. Biotin dalam pelam bantu rambut lebih kuat dan kurang gugur. Kesan sampingan jika makan terlalu banyak. Perut rasa tak selesa atau cirit-birit. Sebab serat tinggi dan gula semula jadi. Gula dalam darah naik kalau makan terlalu banyak. Terutama pelam masak yang manis. Berapa banyak yang selamat? Setengah hingga 1 biji pelam sehari sudah cukup untuk dapat manfaat tanpa efek sampingan. 7 hari je dah nampak kesan. Siapa suka makan pelam, komen saya tim pelam kat bawah. Nak kulit glowing and pencernaan lebih lancar? Boleh try challenge ni.